Hai, Assalamualaikum semua. Dalam episod kali ini kita akan selami dunia kecantikan yang semakin booming, klinik estetik. Tapi di sebalik wajah flawless, glowing dan V-shape tu, ada persoalan yang besar yang ramai tak berani tanya ataupun nak tanya tapi tak tahu nak tanya siapa. Rawatan ini betul-betul selamat ke? Kenapa makin ramai anak muda yang mula cucuk sana sini? Dan betul ke ada klinik estetik yang tak ikut undang-undang? Klinik estetik yang haram. Jadi kita bawakan seorang tetamu yang bukan calang-calang. Seorang pengusaha klinik estetik yang dah lama dalam industri. Dr. Sean, pengarah perubatan eksekutif di Signature Clinic. Sebuah klinik estetik premium yang terletak di DC Mall, Damansara City, Kuala Lumpur. Dengan kelayakan dalam bidang perubatan estetik dan anti penuaan, Dr. Sean membawa pengalaman luas dalam prosedur seperti suntikan botox, filler dan rawatan laser untuk pigmentasi dan parut. Sebelum kita start, jangan lupa tekan button like, subscribe dan turn on the notification button. Jom kita start sekarang. So Dr. Sean, thank you for coming. Tadi kita dah buat introduction sikit. But before that, kalau orang nak jadi doktor, how is the flow? Lepas you ambil XPM, how do you become doctor sebenarnya? Sebenarnya jalan untuk menjadi seorang doktor memang agak panjang, agak memerlukan masa yang lama. Of course selepas SPM, seseorang tu kenalah mula daftar untuk memasuki program pra-university. Okay. Ya, ataupun STPM. Form 6 lah kiranya. So di mana dengan adanya program pra-university ataupun STPM Form 6, barulah yang itu akan menjadi sebagai satu foundation level untuk seorang tu masuk ke dalam program perubatan sarjana muda. Tapi dia masuk tu, dia ada minimum CGPA lah kan untuk masuk? Yes. So of course yang untuk masuki program perubatan sarjana muda, dia pun yang STPM ataupun mana-mana program pra-U seperti A-level, apa-apa matrikulasi, program matrikulasi yang ada kat luar situ, sama ada Australian matriculation kan, ataupun Canadian matriculation, yang CGPA ataupun kita kata yang minimal yang markah tu memang kena ada, khususnya dalam subjek-subjek sains ataupun matematik. So subjek sains tu memang kena include fizik, kimia, biologi. Tapi yang paling utama ialah biologi dan kimia sebenarnya. Dua ni lah penting. Diikuti oleh fizik ataupun mana-mana subjek matematik. Kat level pra-U kita ada matematik tambahan di mana kita untuk cover subjek seperti infinite maths, algebra dan geometry, calculus. So itu ialah subjek matematik yang lebih khusus. So keseluruhan kalau jumlah markah tu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia, dan of course seseorang itu boleh memasuki ke mana-mana program sarjana muda yang betul yang KKM dah endorse dan recognize. Kali ni dekat Malaysia, jumlah doktor dengan population balance tak? Sekarang buat setakat ni memang nisbah tu semakin elok, semakin target tu dah semakin, kita nampak tu dah semakin dapat dicapai kerana memang sebelum ni kan wawasan 2020 tu memang kita dah expect 1:400 nisbah tu. Saya rasa kita belum lagi sampai ke tahap tu, tapi semakin dekat dah, semakin dekat. Dan cuma ni masalah yang distribution of doctors di tempat-tempat kawasan pedalaman tu mungkin tidak begitu seimbang lagi lah. Semua nak kerja dekat KL lah ya? Semua nak kerja KL, seperti saya lah nak kerja KL juga. Tak nak pergi travel. Alright, good. Because banyak, there's a lot of people baru dapat XPM ni. So I think one of the first profession semua nak jadi doktor lah. Kalau dapat good result. Itu ialah cita-cita dahulu orang-orang lama, Gen Y ke Gen X ke, mungkin Gen Z. Golongan warga yang lebih muda mungkin lebih berminat menjadi YouTuber ke ataupun apa-apa online business daripada nak jadi doktor sebenarnya.
Kan baru-baru ni ada berita Hmm. banyak apa tu yang budak-budak tingkatan 5 yang tak beringin untuk Yes. meneruskan SPM pun. untuk Correct. SPM sebab mereka tahu yang bahawa gaji graduan even sebagai doktor pun Then, bukannya hebat sangat. Memandangkan apa tu yang inflasi sekarang pun dah memang semakin teruk. Isu doktor kontrak dulu pun big Memang huha. harta kontrak memang selalu sebabkan suasana, sebabkan oleh latihan yang apa tu tak begitu balance lah saya rasa. Honestly, Dr. Sean, why you want to become doctor? Okay, honestly sebab yang tu memang cita-cita saya dari kecil lagi dah. Memang. Lepas tu faktor kedua disebabkan oleh But doctor always your first yes. dream lah jadi. Why is that so? Because saya rasa sebab kita orang Asian tau. Orang Asian selalunya sebabkan oleh pengajaran how we were actually being brought up dari kecil lagi. Kan masa kita darjah pertama dulu ke sekolah rendah, memang setiap kali cikgu-cikgu katanya, okay, tuliskan cita-cita anda. Dan cita-cita anda yang top 3 yang cikgu-cikgu tu memang akan expect student tulis ialah apa? Doktor, peguam, engineer lah. Betul. Memang selalu. So memang dia dah mendoktrin kita, dia dah mindset kita. So memang suasana kita, our environment dah macam tu. Mak ibu pun biasanya akan kata, okay, jadi doktor, lain kali jadi doktor. So it's built into your head dah. So memang automatically kita dah terpengaruh. So kita pun memang cuba untuk brainwash diri sendiri untuk itulah memang cita-cita yang patut kita tunaikan dan kerjakan when we grow up later on. So this is how saya jadi doktor lah sebenarnya. Okay, now you become doctor. Now what made you nak jadi estetik doktor pula? Okay. I rasa Dr. Azizul ni pun tahu saya kerja last kali dengan Jabatan Kecemasan. Kerana Jabatan Kecemasan tu memang agak best jugalah sebab kita mengendalikan kes-kes trauma dan memang dia memang exciting lah memang. Tapi CPR everyday lah apa dia? CPR everyday lah. CPR everyday memang tu benda biasalah patient collapse tu biasalah kan. Tapi sebenarnya untuk apa tu kalau kita umur dah semakin meningkat, biarpun saya masih lagi muda, tapi masa saya umur rahsia. tapi masa kerja sebagai pegawai perubatan di unit kecemasan di hospital Selayang, memang saya rasa selepas hampir 2 tahun, saya rasa setiap kali kita kena kerja dalam masa yang berpanjangan dengan stres yang tinggi, saya rasa itu bukan apa yang sesuai untuk kehidupan saya seharian. So untuk kesihatan saya juga saya rasa memang dah memberikan impact yang agak ketara lah sebab memang tak cukup tidur. Lepas tu tidur pun bermimpi terdengar suara bukan suara patient lah ni, bunyi siren yang untuk red zone tu. So memang dia bermain-main dalam mimpi. So memang itu memang dah memberikan impact yang negatif terhadap kesihatan mental saya. So di mana saya kata okay, I think it's enough. Dan pada masa tu memang saya masa tu 2012 ke 13, so di mana yang bidang estetik tu baru je take off kat Malaysia. Kerana kat Malaysia yang 12 years ago, 13 years ago. Yes, masa tu masih lagi dalam fasa yang awal lah. So semakin nampak ada semakin banyak permintaan. Lepas tu permintaan untuk seseorang tu nampak lebih muda, untuk menjaga penampilan diri tu semakin meningkat, kesedaran tu dah semakin meningkat. Dan sebabkan oleh tu I rasa okay lah, why not, I think it's a good chance for me to go into dalam bidang estetik di mana I can still function as a medical doctor, but secara khususnya more into the medical estetik untuk membina self esteem, keyakinan diri patient. Tapi orang kata rawatan estetik ni just for the rich. What your comment about that? Dulu-dulu, yes, betul. Okay. Untuk golongan kaya-kaya seperti ahli-ahli politik ke, isteri ahli politik, okay. ataupun ahli-ahli kerabat diraja ke, ataupun orang-orang kayangan lah, kan. So, tapi as we see that there are more and more providers dalam pasaran, semakin banyak perkhidmatan estetik ni, memang harga untuk buat apa juga, rawatan laser ke, rawatan suntikan botox ke, filler ke dan sebagainya, skin booster tu dah semakin murah, dah semakin jadi lebih
mampu milik dah. So it's open to all population dah. So memang gone are the days that yang ni untuk golongan orang-orang kaya ataupun orang-orang yang yalah yang apa tu mempunyai apa tu harta karun. Itu bukan yang tak ada lah. Memang any regular patient pun boleh buat sekarang. Dia dah jadi macam Asia lah kiranya. Everyone can fly, everyone can be beautiful. Everyone can be beautiful now. Everyone can receive. Pernah tak pelanggan minta something extreme and you rasa tak sesuai untuk dia? Pernah? Memang itu perkara yang biasa. Okay. Sebab sering kali ada pelanggan ataupun patient yang mungkin ingatkan rawatan estetik tu berbentukkan rawatan surgical. So being an aesthetic doctor, saya tak melakukan apa-apa rawatan pembedahan. Okay. Cosmetic, reconstructive procedures memang di luar job scope saya sebenarnya sebagai aesthetic doctor. So the thing is that other patient sometimes they would expect that dia akan bawa siap-siap gambar artis ke. I nak jadi macam ni. I nak hidung I macam ni, I nak mata macam ni, ataupun I nak wajah I macam budak opah Korea ni apalah. So all that I think is beyond us. Sebab kalau struktur wajah tu tak ada macam tu, memang there's limitations to what we can do. So memang kita tak galakkan lah. Memang ada kes begini sebenarnya. Tapi banyak ke klinik estetik haram dekat Malaysia ni? Sebenarnya semakin hari as we are speaking right now, more and more klinik-klinik yang tak berdaftar, pusat-pusat kecantikan yang menawarkan perkhidmatan haram. So di mana perkhidmatan mereka tu tak berada dalam bidang kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia. So memang mereka tak they do not fall in the pengawasan bahagian amalan perubatan swasta. So memang semakin hari even amongst doctors yang tak bertauliah ataupun tak berkelayakan sijil letter of credentialing and privileging, di mana mereka pun dah mula menawarkan perkhidmatan estetik secara senyap-senyap. So dia memang bukan qualified doctor, tapi they just memang ada dua golongan. Dia memang bukan golongan pengamal perubatan berdaftar, ataupun if they are not certified to do aesthetic. Ada. So memang sebenarnya tak dibenarkan lah. Okeylah, katakanlah orang nak ambil this service kan. Macam mana nak tahu ni haram, ini tak haram, which klinik yang boleh? Selalunya kan marketing memang agak gempak lah these days. Marketing mereka akan tuliskan we are the only clinic or the only center yang menawarkan this and that. Dia akan claim, dia akan guna logo KKM sekalipun, diiktiraf oleh so and so. I think sebenarnya kita tak boleh percaya sesungguhnya all that. So how do we actually know is that the thing is that there is a laman sesawan yang kita boleh tengok yang orang yang whoever is provider yang menawarkan perkhidmatan estetik tu, sama ada dia ada pengamal perubatan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia, MMC. So of course di laman sesawang on website kita boleh check, dapatkan nama yang sebetul-betulnya. Kita check di dalam betul yang website tu, we will know whether the person is registered practitioner. Dan seterusnya of course there is laman sesawang di KKM di mana kita can check sama ada klinik itu berdaftar ke tidak dengan KKM lah. So kalau tak ada pendaftaran untuk duduk benda ni memang sah, memang haram, memang tak sepatutnya center atau pusat tu menawarkan perkhidmatan estetik at all. Dia pun non-surgical ataupun surgical memang sah. So katakan tempat yang diiktiraf ni, katakan dia datang bawa you gambar artis tu, dia nak jadi macam tu, you think it's not appropriate, you advise not to do. Memang I kena berikan nasihat yang sepatutnya. I kena manage the expectation lah. Memang I kena beritahu, kena berikan didikan yang sebenar-benarnya that there is limitation, ada had dia. Kalau nak tukar wajah, baik kau jumpa plastik surgeon kat Korea ke mana ke, kau tukar wajah kau ataupun tukar kepala, head transplant, terus siap macam tu. Tapi tempat yang haram ni akan buat je lah kan, because of course tempat haram ni memang mereka they are known to do a lot of all these surgical procedures lah, rhinoplasty ke blepharoplasty, mata, hidung semua tukar implant. All that sebenarnya memang tak boleh lah, but of course memang saya akui bahawa kalau mata seseorang, hidung seseorang tu kalau dapat kita improvekan dari segi rawatan estetik ataupun surgical, memang akan nampak perubahan yang besar. Cumanya kalau
expectation patient tu memang luar biasa. Dia nak tukar, nak dapatkan garis rahang yang lebih menonjol, dagu yang lebih tajam, pipi yang macam apple tu. Yang itu sebenarnya ada banyak cara-cara kita boleh buat. Rawatan suntikan tertentu sahaja, but kita kena tengok juga struktur wajah seseorang tu sama ada sesuai ataupun tidak, selamat ke tidak. Ada tak apa, what's your comment kalau orang tu nak pakai filler at a young age? Filler at a young age sebenarnya as untuk memenuhi apa tu yang dari segi in terms of how to say it, in terms of the typical consent lah that kita dapatkan, patient tu kena at least 18 tahun dan ke atas. Kalau hanya berbelas-belas tahun, 12, 16 tahun setakat kat sekolah menengah lagi nak buat filler tu, of course yang tu kita tak sepatutnya tawarkan perkhidmatan. Sebab why? Because the thing is that at the kind of age, usia sebegitu, our wajah still berkembang. We are still developing. So dari segi struktur tulang, soft tissues, ligament, fat pads ke, muka, masih lagi dalam proses perkembangan. So if we unnecessarily inject filler ke, botox ke, kita akan mengubah wajah seseorang tu. That's why 18 years old and above is a reasonable age kita kata, oh yes, dah cukup matang, perkembangan muka pun dah dah semakin stabilize. Yes, it's better to go that way. So belas-belasan tu I still do not recommend unless untuk memperbaiki keadaan kulit di mana ada bukan ada kulit keradangan kulit ke, ataupun macam ada kulit yang ada eczema ke, psoriasis ke, ataupun apa-apa kulit yang terlampau kering sangat sehingga menyebabkan acne eruption. Itu boleh kita baikikan, boleh kita rawatkan. Okay. Minum dulu. Jangan worry. Alright. Okay. Just santai-santai nak bincang. Okay. Kalau you tukar, you tambah apa-apa pun, yet you still rasa tak cantik. Yet you want more. How you dapat tak komplain orang yang tak puas hati dengan treatment? Memang agak common jugalah. Memang the thing is that I believe less is more lah. Semakin banyak kita letak tu, nanti muka jadi balloon lah, mengembang ni, macam tak begitu even lah. So of course there are actually, they think that there are other cases di mana patient tu dia orang ingatkan result tu serta-merta. Cucuk filler serta-merta. Of course certain injections tu boleh serta-merta. Kalau nak hidung mancung, boleh je cucuk rawatan hyaluronic acid filler untuk berikan impact ataupun result yang serta-merta. Nampak? Nak bibir yang lebih menonjol ke, seperti desi duck, boleh je kita cucuk seperti filler tu. Tapi of course untuk patient yang over expect tu, then susahlah kita kena berikan didikan yang sebenar-benarnya. Okay, because of this thing so commercialized, do you think they eksploitasikan wanita ke? It's quite true actually, because I think it's the way aktiviti pemasaran tu di mana dia dah menuju ke to a point that kalau seseorang tu nampak tua ke, ataupun dengan muka yang penuh dengan jeragat ke, memang seseorang tu akan diberikan persepsi yang orang tu dia tak atraktif, dia tak cantik. Nah, kalau tak atraktif, tak cantik, maka itu mungkin akan menjejaskan peluang pekerjaan dia. Dia akan menjejaskan yang social circle dia. Mungkin kawan tidak begitu ramai. All these akan be affected as well somehow. So that's why memang ada, I akui memang ada eksploitasi dari segi itu. Tapi of course the thing is that still we would need to make sure that yang didikan yang berterusan patut diberikan kepada golongan masyarakat, to let them know that it's not that all about free from pigmentasi ataupun mempunyai struktur wajah yang tajam dan menonjol tu ialah satu yang bagus. The thing is that dari segi penjagaan kulit, kalau penjagaan kulit tu sebagai penjagaan yang asas tu dah dapat dijaga dengan sepenuh-penuhnya. So dari segi you got to apply moisturizer lembap, kita protect kulit kita daripada pancaran matahari yang mengandungi UV, senaran UV ray yang bahaya tu. Of course penjagaan kulit yang asas tu dah memerai sebenarnya. If you take care of your skin dengan skincare regime yang basic yang sepatutnya ada, I think that itself indirectly will improve your pembukaan kulit lah. So tak semestinya kita kena galakkan, you tak buat botox, tak buat filler, you nampak hodoh. It's not that. It's not necessary. But of course, it's an added bonus. Boleh. So memang
ekspektasi tu memanglah sebab Okay. semua orang pun nak lawa, semua pun nak nampak cantik kan. Okay, good. Ada banyak rawatan. Apa yang paling popular in your clinic or in Malaysia? Apa yang selalu orang nak? In Malaysia, because many patients tu sebenarnya mereka berpendapat bahawa they are more prone to getting all sorts of masalah pigmentasi, jeragat. And even skin tone pun masalah sejenis masalah jeragat juga. So rawatan laser in my opinion memang banyak permintaan. That's why kalau mana-mana pihak of any one of y'all to see that advertisement tu ada menunjukkan rawatan pico laser, all of us will probably come across yang ni, apa dia pico laser. So because the demand from the masyarakat that ada pigmentasi, odor, all this pigmentasi tu dah menjadi satu permintaan yang tinggi lah untuk orang seek for all this laser. So laser treatment is the most highly sought after treatment. Memang diikuti oleh rawatan suntikan. The next will be Botox. Botox sebab kalau nampak garisan halus ke, seperti nampak kucing betul so, ni kalau masa senyum nampak garisan-garisan halus. Masa naikkan yang dahi nampak ada garisan-garisan yang halus. So all that can be corrected with Botox. Of course kalau semakin banyak ada nampak penampakan garisan halus ke ataupun kasar ataupun otot-otot yang mengembang secara ketara sangat, yang itu memang dapat memberikan gambaran kita nampak lebih tua lah, ataupun kurang friendly lah, ganas kan. So Botox dia memainkan peran untuk lembutkan yang aktiviti otot supaya garisan halus-halus ni dapat dikurangkan, nampak lebih muda. So that's popular in Malaysia? Yes, Botox memang popular. The third one will be rawatan suntikan filler. Filler untuk facial sculpting lah. As I said, mancungkan hidung, tajamkan dagu, naikkan pipi. Kat bahagian ni kita panggil temple. Kan semakin tua dan temple bahagian ni akan semakin susut. Semakin susut yang betul yang permukaan tulang kat mata ni akan nampak menonjol, nampak lebih tua. So rawatan suntikan filler untuk fill up area di mana ada lekuk-lekuk tu, yang itu juga menjadi satu rawatan yang great in demand lah, great in demand. But one time in Malaysia dulu semua orang vitamin C. Vitamin C sebenarnya yang rawatan yang drip tu, intravenous drip ataupun suntikan drip dalam sistem pengedaran darah seseorang tu memang suatu yang tidak dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, sebab sometimes vitamin C mungkin dicemari oleh bahan-bahan yang lain yang kita tak tahu. Sometimes dia akan mengandungi whitening ingredient yang dapat memudaratkan kesihatan. Certain komponen tu boleh meningkatkan risiko stroke. Yes, boleh. Especially yang suntikan di mana konsentrasi ingredient tu memang tinggi sangat dan kita tak tahu dia tak ditambahkan dengan aktif ingredient yang lain. Just nak bahasa dia booster, nak bagi laju. Untuk bagi efek yang cepat lah. So kalau efek tu semakin cepat, kita kena criteria whether benda tu yang drip tu ada tak benda-benda yang lain, including steroid. So pernah tak your competitor ke, pernah tak ini ada klinik dia bagi fitnah ke, give any bad remarks? Yes, sebab yang aesthetic treatment ni dah semakin persaingan tu dah semakin sengit. You all know that. Seperti yang saya katakan, kita sembang dengan Dr. Zul tadi kan, I think kalah dengan 7-Eleven. 7-Eleven dah kalah. So kedai runcit memang dah kalah. So, lebih banyak estetik klinik daripada 7-Eleven. So memang merata, every corner ke every taman memang akan nampak ada ni perkhidmatan estetik. So disebabkan oleh itu, memang ada kes-kes kompetitor lah yang akan kata klinik yang ni dia tak offer benda yang sepatutnya, ataupun all this would start to arise. Memang perkara biasa. Why is the price war terlalu banyak dekat klinik? The price war is disebabkan oleh bukan setakat klinik estetik yang berdaftar menawarkan perubatan estetik, tapi in Malaysia hakikatnya banyak juga pusat-pusat kecantikan, pusat-pusat persolikan, beauty center lah, beauty salon yang menawarkan perkhidmatan
suntikan rawatan estetik. So they are the one who probably bawa masuk import rawatan yang estetik ni daripada supplier yang tak berdaftar, yang dia pun botox filler ke ataupun laser ke, all these are not accredited. Laser yang tak ada endorsement daripada Medical Device Act, botox filler yang tak ada pendaftaran dengan NPRA ataupun ada nombor MAL dan sebagainya, ataupun sekurang-kurangnya pendaftaran NOT untuk kegunaan kosmetik. So all these kemungkinan mereka beli online, beli daripada supplier yang tak sah, yang tak berdaftar. So all this memang dari segi cost tu memang murah. So of course they can offer to patients tu lebih murah pada klinik estetik berdaftar. So all this price war would also affect the kitaran penawaran perkhidmatan rawatan estetik ni. Does influencer kacau market, dia suruh buat ini tapi you rasa tak penting? How to handle this thing? Because influencer tu memang mereka memainkan peranan yang penting. So whatever that they say memang ada impact, ada pengaruh terhadap potential patient ataupun pelanggan untuk terima dan kemungkinan mengikuti nasihat or the pengaruh influencer untuk buat treatment tertentu kat pusat-pusat tertentu. There definitely would be. But the thing is that kita tak boleh dengar sepenuhnya whatever the influencer say, because sometimes influencer pun mungkin they are just magmatikus lah, lab rat lah. So sometimes they also tak tahu sebab mungkin can be a paid review, paid sponsor. So the thing is that they just play a role in advertising, but sometimes down the road kemungkinan besar mereka sendiri juga jadi mangsa. For whatever treatment they do, tak tahu. So that's why kita tak boleh percaya sangat. So kita tengok kesahihan yang maklumat tu, you need to find out more about the pengamal perubatan, the service provider ataupun the klinik tu sama ada berdaftar ke tidak untuk menawarkan perkhidmatan estetik tertentu. Juga ada yang kata dia orang tengok TikTok, belajar guna YouTube saja, 3 hari betul pak dia terus buka aesthetic center, beautician center. Yes, actually yang itu memang demand, it's just sangat-sangat bahayalah, tak sepatutnya begini. As I said, the journey to become a medical doctor and eventually nak jadi pengamal perubatan estetik tu memang agak lama lah, panjang. Kita nak go through a lot of training, yang latihan rasmi, and eventually kena dapatkan credentialing and privileging daripada amalan perubatan swasta di bawah jagaan KKM lagi. So all that will take tempoh masa yang agak lama sepatutnya. Medical school 5-6 tahun. Correct. Yang latihan siswazah 2 tahun. Housemanship. Okay. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Ada yang mengambil 3 tahun tak habis, semua ada. Perkhidmatan wajib 2 tahun. Lepas tu medical officer. Yeah. Lepas tu kena ada bukti latihan estetik selama 2 tahun lagi. So kita apply untuk menduduki exam yang selebihnya. So 5 years, 2 years dah 9 dah. Tambah lagi 2 tahun 11 in years. aesthetic training services tu. Sebelum kita dapat apply untuk menduduki exam di bawah KKM. Jadi dia panjang lah. And exam tu akan mengambil dalam masa setahun at least. So it's way more than 10 tahun untuk kita dapat jadi pengamal perubatan estetik lah. So what more 3 hari tu, 3 hari YouTube tu, it's just overnight macam tu dah dapat buat. So and we're dealing with it's not just about muka sahaja sebenarnya, sebab muka tu ada saluran darah. Saluran darah tu kalau kita salah cucuk, saluran tu akan boleh jadi buta tau. Buta, kulit lapisan kulit tu akan boleh mati. Necrosis boleh terjadi. Because why? Dia tak ada bekalan oksigen sampai ke tisu-tisu tertentu including air mata. So there is risiko, kemungkinan akan menyebabkan kematian juga. You know that botox, rawatan botox, if you go to over inject ataupun kita tak tahu yang little dose of botox tu, kita suntik je banyak sangat, seorang tu akan dapat masalah pernafasan, respiratory distress. Just because botox? Yes, botulism, bahaya tu. At the end, boleh menyebabkan kematian. So as easy as that, botox filler tu, you see all these komplikasi. So knowing all these komplikasi yang boleh terjadi, do we think that all these YouTube 3 days khusus, 4 days or whatever,
dalam jangka masa overnight period ni boleh gantikan peranan doktor estetik yang sebenar-benarnya? Definitely the answer is not. Because kita tengok TikTok, everyone try to be expert. Yes. Dia pergi conference kat luar negara, Yes. dia dapat information, dia buat video TikTok. Yes. So it's more on the pengurusan komplikasi tu. Whether whether seseorang tu tahu manage ke tak. So if you're not a medical doctor, handling aesthetic services, then kita akan tahu what would be the early petanda-petanda, early sign sebelum orang tu jadi buta, early sign sebelum orang tu ada masalah sesak nafas. So without all that, we wouldn't know. Kan kita kena check vital signs, Betul. pulse rate, blood pressure, sometimes kena buat ECG for patient yang ada berisiko tinggi. Bukan setakat kita cucuk sahaja. Certain things we need to do a pre-treatment examination dahulu as a medical doctor before we katakan patient ni sesuai untuk buat rawatan botox ke filler ke. I pernah dengar dulu lah. Dia bukan doktor pun, dia berlakon macam doktor. Dengan all this thing nak jual. Okay, now. Paling tua, what's your age of your patient yang you pernah handle? Paling tua kan? My paling tua ialah umur 78. Yet they want to look good, huh? Yes, 78 tapi wajah dia nampak like lewat 50-an. Wow. Sebab ada continuous penjagaan lah. Penjagaan kulit yang elok. Of course, from time to time, if you do rawatan botox secara sederhana, yes, memang akan nampak impact anti penuaan. Okay, katakanlah you do all this treatment, katakanlah komplikasi yang serius ni, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab untuk handle all this? Of course, the attending doctor who manages, yang menawarkan perkhidmatan tu sepatutnya kena bertanggungjawab sepenuhnya. If there's any komplikasi, doktor tu lah, medical team yang kena bertanggungjawab no matter what, because he or she is the person yang administer perubatan tu, minta rawatan tu. So of course kita kena tengok lah, sebab kalau mana-mana patient yang buat rawatan ni di tempat yang tak berdaftar, macam bukan klinik yang betul-betulnya, then the hakikatnya orang tu akan lari. Dia tak akan bertanggungjawab, because the thing is that KKM pun takkan dapat tangkap dia, sebab unless ada kematian, itu dah jadi kes polis. Tapi kalau tiada kematian, sometimes all these patient pun malu nak tampil ke depan. Malu nak tampil muka sengit ke mata yang malu. Lalu kita tengok kes-kes macam kat yang public complaint bureau yang MCA jaga tu. Kan ada kes-kes yang wash job semua tu. Kalau mereka tak malu, mereka tampil lah. Kalau tak malu, the best is topi, pakai sunglass, tutup muka. Barang order, barang dapat. Yalah, itu lah. Betul. So that's why but all these so-called practitioners, mereka takkan bertanggungjawab. They will just tutup kedai, lari. But as medical doctors, because we are governed by Majlis Perubatan Malaysia, we are held liable no matter what. So kita kena bertanggungjawab at the end. So that's why the security for patients, ada sense of security lah. Kalau apa-apa terjadi, we as doctors, we will take full responsibility because kita ada lesen. And of course, as doctors, we would go all out to save whatever situasi yang kita berhadapan. So that is always why kesedaran about this perubatan estetik itu sangat penting. Ramai doktor nak jadi doktor estetik sebab dia kata dapat untung banyak. What's your comment? Untung banyak. I think in the past I think yes, memang keuntungan tu dari segi pulangan tu memang agak banyak. But the thing is that as we see now, there are more and more klinik estetik dah muncul merata. So secara jujurnya, I think the pulangan dari segi gaji tu dah semakin menurun. But still, it all depends also on pengalaman seseorang, pengalaman doktor tu lah. Kalau lebih 10 tahun as in bidang estetik, of course pulangan gaji tu lagi lah tinggi. Of course, depending also on the lokasi tempat kerja juga. Kalau kerja kat tempat-tempat kayangan seperti mana, Bangsa ke, kat Bukit Damansara ke, kawasan yang lain kat KL ke, of course pulangan gaji tu lebih tinggi berbanding pada tempat-tempat yang di luar bandar lah. Tapi of course yang itu kena tengok juga kepada faktor latihan doktor tu. Of course doctors who are credentialed to have LCP, yang sertifikasi yang spesifik untuk melakukan rawatan estetik, of course pulangan tu lebih besar. Boleh ke? Contoh, I'm not saying, saya bukan quote any artis, I'm just saying Contoh, jangan samain pula nanti. Contoh, you buat artis ni lah.
Contoh siapa artis Malaysia yang cantik susah aku nak sebut. Contoh Emma Mak Embo. Contoh. I'm just guys, it's not Emma Mak Embo. I'm just giving you example. Dia dapat rawatan daripada Dr. Sean. Is it boleh buat ke tak boleh buat? Sebenarnya dari segi dari sudut ethics, sudut etika, the thing is that tak sepatutnya begitu sebab because we are offering professional services. I mean if it's a personal recommendation itu cerita lain lah. Tapi secara nak buat secara online secara besar-besaran, you know, tu tak sepatutnya begitu, you know, because the thing is that there's always biasness lah, you know that. So honestly it shouldn't be, but of course hakikatnya memang semakin banyak doctors ataupun klinik yang luar tu dah menggunakan, you know, all these artists untuk memasarkan their klinik disebabkan oleh persaingan yang terlampau sengit. So most Malaysian kita akan base nak jadi artis Korea lah. Most of pelanggan estetik memang kata nak jadi seperti as fair as those Koreans, you know, oppa dan sebagainya. You know, but I think because originally warga-warga Korea, if you look back into the early 90s kan, orang-orang Korea today and those days tak sama tau. Memang rata-rata dia lepas 16 years old memang dah menjadi hadiah daripada parents mereka untuk anak-anak mereka yang mempunyai mata-mata sempit dan sebagainya, hidung penyek sebagainya, untuk buat surgery untuk naikkan potensi mereka untuk cari jodoh, untuk meningkatkan after 16. Yes, 16 above memang it's a common thing. Parents mereka yang berkemampuan sedikit akan berikan, contohnya dah besar, anak dah besar, so this is my gift for you. So you use it, you know, to beautify yourself so that masa time masuk kerja you are given the preference sebab orang tengok cantiknya, so kalau otak tak ada tapi wajah cantik, boleh jual lah. boleh jual diri. Peluang untuk dapat kerja tu lebih tinggi. So nak tahu orang Korea, nak tahu muka dia original, tengok gambar masa dia before 15 lah. Kalau boleh juga tengok anak dia, kalau anak dia mata sepek semua tu, tahulah dia memang origin bukan wajah tu lah. So memang warga-warga Malaysia memang they look at it as you know, an ideal representation that how a person should look like. So dah jadi macam tu lah. Sebab semua pun nak cerah, semua pun nak wajah-wajah sebab oleh pengaruh K-drama, K-pop. So semakin rakyat Malaysia pun dah kata dah ada persepsi yang wajah-wajah ataupun kulit-kulit sebegini tu dah memang cantik. Tapi kat Korea tu I heard, I'm not sure, I read somewhere, tapi percentage orang yang buat all these perubahan pasti it's a norm there. Memang mereka takkan rasa malu. If you go everywhere in Seoul especially, nampaklah muka-muka balut-balut semua jalan merata. Tak ada benda-benda yang perlu mereka sembunyikan. It's a norm thing because everybody does that. So memang mereka terkenal lah untuk perubatan surgical reconstructive, facial reconstruction sepenuhnya. Ini just to go. Gaji range gaji doktor Malaysia dalam estetik versus doktor luar negara estetik, range gaji. Saya nak bandingkan jiran yang paling dekat lah. Singapura. Singapura. Of course, kat Singapura tu gaji sebagai doktor estetik yang junior lah. I would say junior Singapore dollar. Minimum 12,000. Minimum ya, minimum. You can go that is junior. Junior grade. Okay. SGD lagi tau tu. Kalau senior, kalau di bawah employment can go up to 30 to 35k Singapore dollar sebulan. Okay. Kalau Malaysia? Yes. Kalau kat Malaysia, of course dalam mata wang RM lah kan. Ringgit Malaysia tu agaklah hampa sikit. I said junior level tu without LCP certification can be as low as 8,000. Kalau with LCP junior sekurang-kurangnya 15,000 dan ke atas. But of course maximum if it's under employment tu boleh mencapai about RM30,000 sebulan untuk yang lebih senior. So approximately sama macam Singapore dollar, just RM versus Singapore dollar lah. Yes, betul. Right, now adakah
this popular among the women, perempuan saja? Adakah lelaki dah start pergi ke estetik? Memang sebab oleh pengaruh isteri masing-masing lah. Selalu si suami tu akan tunggu kat lounge tu untuk isteri dia buat-buat suntikan. Last terpengaruh juga sebab kan husband pun nak catch up. Isteri dah kan isteri nampak muda, husband tak nampak muda, husband pun nak nampak muda juga kan. So dah semakin popular sebab the first thing in aesthetic for men ialah untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. Selalu ada banyak golongan lelaki ada masalah kekurangan rambut gugur kan. So that's the first entry point. They will look into untuk terima rawatan estetik untuk lebatkan rambut lah. That's the first thing. The second thing is barulah turun ke bahagian wajah. Sebab it's not about filler untuk mengubahkan struktur wajah, tapi estetik tu ada ni rawatan skin booster untuk meningkatkan kelembapan kulit supaya kulit tu nampak lebih shining lah, lebih radiant, kurang kusam. So yang tu pun memang ada rawatan ada demand lah di kalangan lelaki. So dah grow Memang I think for the last 10 tahun memang permintaan untuk daripada golongan lelaki untuk rawatan estetik dah semakin meningkat, and it's a norm dah. So there's nothing to hide dah. Sebab I think the actual fact is I think internationally memang kita tahu golongan LGBT pun dah semakin banyak. So LGBT they actually honestly they open up the way for golongan lelaki yang straight untuk discover more into aesthetics as well. Because after all LGBT pun ada yang golongan lelaki juga kan. Cuma mungkin golongan Joey Haja lah. Tapi still dah lelaki juga. So I think because of that they have opened up the the way for golongan lelaki sejati untuk try treatment begini. So tak perlu malu lagi lah lelaki-lelaki sejati kat luar. Memang Nak cuba. tak perlu malu lagi dah. The times have changed lah. Sekarang dah 2025. So memang tak ada malu dah. Memang. Setiap lagi ada klinik estetik yang menawarkan kesihatan khas untuk lelaki saja. Ada. Ada untuk rawatan untuk mati pucuk, memang ada dah. Now it become popular. Semakin popular. Dulu dekat Malaysia benda ni semua malu lah. Yes, memang kita kena PM secara senyap. Tapi sekarang memang dah benda biasa dah. Okay. Now, dekat luar sana Dr. Sean, what is your advice kepada mereka yang nak ambil rawatan-rawatan estetik ni? First thing is that I think any potential individu kena memastikan that premis tu ialah berdaftar dengan KKM. Of course berdaftar sebagai penawar perubatan estetik yang sah di sisi undang-undang. Of course all that you can check on laman Sesawang. And the second thing is pengamal perubatan or the treatment provider tu memang kena berdaftar dengan MMC dan mempunyai pendaftaran penuh, bukan pendaftaran sementara saja, because there are ex-housemen bekas pegawai perubatan latihan siswasa yang tak lengkapkan servis pun dah mula menawarkan perubatan estetik because mereka masih lagi belum bertauliah. So that is the thing. Pendaftaran penuh tu kena ada, dan yang lagi satu ialah yang annual practicing certificate tu kena valid. Every year kita kena perbarui. Sebab kalau ada masalah disiplin, masalah tak cukup points ke apa, ataupun tak mengikuti pengembangan perubatan dari semasa ke semasa, seorang doktor tu tak dapat renew our CPD points on an annual basis. So that means kita tak update diri sendirilah. Kita tak update. Of course, how can we offer that perubatan tu? So kalau tiada pendaftaran penuh, tak ada APC, memang tak sah lah. So kita kena make sure any pelanggan kena make sure all these are fulfilled. Kalau kita tahu yang ni memang sah. Of course finally ialah untuk rawatan estetik yang pengambil perubatan tu kena ada yang kelayakan LCP. Tu sangat penting. That is khususnya untuk doctors yang practice aesthetic medicine. Tiada ni LCP maksudnya tiada latihan yang lebih khusus dalam bidang estetik ini. So maka tu pun tak selamat. Kepada mereka yang tengok, katakanlah dia orang sekarang they watch the video dan they realise dia orang pergi tempat yang salah. Kena report lah. Jangan report ke pihak yang salah. Nanti report ke polis pun tak betul, ataupun
kena report ke bahagian amalan perubatan swasta di bawah selian KKM supaya mereka dapat melakukan serbuan Tempat-tempat ni. tempat-tempat yang tak berdaftar lah. So they also play their role lah. Kalau dia selagi diorang tak pergi report, so lebih ramai orang akan tertipu lah. You need to play Yes. their role well lah. Yes. So pernah tak you dapat patient yang datang hancur semua? So what do you do? Kalau dah hancur sampai di luar di luar my care as a doctor, then I kena lah refer ke pakar perubatan ni plastik surgeon. But the thing is that depending, there are times where di mana mereka dah terlampau cucuk rawatan filler, hyaluronic acid filler. If it's hyaluronic acid filler, we know that it is semi-reversible. Okay. Tapi the sad thing is that ramai yang terlampau cucuk dari segi isi padu filler tu terlampau banyak. Lalu kita cucuk beberapa cc saja, ml. Ada yang cucuk sampai berpuluh-puluh ml sekaligus kembang muka balloon. So memang I think They were juga because they want fast result. yes, kalau nak fast result, nak muka tak nak nampak macam kecut sangat lah tu. For some reason dia nak pam. Nampak macam muka macam kita panggil apa? Overfilled syndrome. Overfilled syndrome nampak macam muka macam apa tu? Yang muka macam tupai itulah, macam yang apa tu kita panggil chipmunk macam tu. Tak natural. So kalau kita tahu yang underlying cause of that issue is because of hyaluronic acid filler. In my case, of course, if I to see such patients, of course, I kena berikan rawatan tentu untuk leburkan all this, leburkan. Boleh, sebenarnya boleh, masih lagi boleh diselamatkan. Tapi the thing is that kalau seandainya patient tu dah menerima suntikan semi permanent ataupun permanent silicone implant ke collagen implant tu, yang tu kena buat surgery lah untuk keluarkan. Good. So Dr. Sean, what's your future plan? My future plan ialah untuk meneruskan my passion untuk mendidik dan mengajar doktor estetik yang masih lagi baru dalam bidang ni, sebab I'm still also actively involved in teaching. Okay. I memang apa tu terlibat dalam akademi EMSA, Aesthetic Medical Solutions Academy, di mana saya bekerja sama dengan rapat dengan seorang tokoh perubatan estetik lah, nama Dr. Ungku Syahrdin lah. So that's my mentor, and I'm actually working very closely with him untuk mendidik budding doctors in aesthetics. So that's my future plan, to actually be involved in research, to be involved in teaching, and untuk meningkatkan kualiti doktor estetik supaya mereka dapat memberikan perkhidmatan estetik yang terbaik untuk memastikan kadar kepuasan pelanggan tu terjaga. Because if there are more doctors who are not well trained, then of course apa bezanya doctors yang menawarkan aesthetic services versus beauticians yang overnight, or practice di tempat-tempat tertentu secara haram. They may be even better. So my wish is to make sure that the standards of care by all these aesthetic doctors, of course, should be way better than beauticians, because ada ramai beberapa tempat yang out there, warga-warga Malaysians yang berpendapat bahawa all these beauticians boleh je buat kerja lagi elok daripada doctors. Actually, it's not true, because they are not medically trained. Medically trained should be able to, berikan perkhidmatan yang lagi tinggi, yang lagi mantap. So that is my plan, is to make sure that I'm always, selalu, teruskan perjuangan saya untuk meningkatkan the quality of aesthetic doctors these days. Supaya we can be compared to all the international aesthetic doctors. So kalau Malaysia punya estetik punya industri in Malaysia, kita dalam berapa persen grow in Malaysia? Kita dah level masih lagi merangkak atau dah semakin, I think memang sebab at the moment now, the bilangan of doctors dengan kelayakan LCP tu dah mencapai hampir 1,000. Hampir 1,000. So it's growing at a very fast rate. Memang sejujur-jujurnya memang, because of the permintaan. I think semakin ramai orang pun dah tahu that we need to look good, we need penampilan diri tu kena terjaga, supaya keyakinan diri, self esteem pun dapat ditingkatkan. So the awareness is there.
Right, so that's why I think more and more doctors are also into dah menceburi bidang estetik ini. Yeah, so it's actually growing memang pada kadar yang amat laju. I would say. Sebab ramai-ramai doktor kontrak pun tak diberikan perkhidmatan, tak diberikan apa tu yang jawatan sah. Jawatan So tetap. of course either when they exit the system dia akan jadi general practitioner ataupun mereka akan mula memasuki bidang estetik. Okay. Thank you so much. Banyak kita bincang. Tapi final question. This is my macam soalan rasmi lah. Yes. Dalam all the podcast. If you can go back 20 years ago, Dr. Sean, what would advice that you give to yourself? 2 tahun yang lepas lah. 20 years ago. Masa tu I umur 20-an. Early 20 saja masa tu. I think I would advise myself to always take calculated risk lah at whatever that I do. I think I would advise myself to expose myself to berkenalan dengan orang-orang yang dapat membantu dalam bidang saya, dalam career saya lah. Yes. So it's all about networking, I would say honestly. Kalau kita dapat network dengan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang dah kat atas tu, you know, the peak of the game, then I think that would make a lot of difference lah. I think, and also to never stop learning lah. I think sebab until now pun, walaupun as a trainer myself, I still belajar lagi. It's ever ongoing lah. Internationally, the conference pun we learn a lot from all these international speakers and trainers. So bukan kita dah kata kita dah sampai even as a professor level, we stop learning. You know, there's always more and more things to discover and learn. Kajian perubatan estetik still masih lagi belum berkembang dengan sepenuh-penuhnya. There are a lot of things that we do not know yet. Yeah. So that's why I think the pembelajaran tu patut always diteruskan. And I'm still encouraging myself to keep learning, you know, on a daily basis lah. Good. Thank you so much, Dr. Sean. Terima kasih banyak, Dr. Kerana Zul. datang. Sama lah kita punya tip pembelajaran sepanjang hayat. Kita punya so-called objektif dalam akademik Dr. Zul. So thank you so much. I hope guys untuk kali ini you will learn something. Nanti kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian. Terima kasih.